Untuk amaran banjir ni kan, Izzat rasa apa sepatutnya kita laksanakan untuk tahu bila kita warn earlier kan? Kalau di kawasan rumah saya sekarang ni ialah ada pembangunan, okeylah saya tak nak sebut lah, sebelah kawasan rumah saya pembangunan yang agak terkenal lah. So dia ada bunyi siren biasanya. Betul, siren. Betul. Ramalkan hujan tu earlier. 7 hari ke depan, 4 hari ke depan, hujan akan berlaku banyak ni, 3 jam sebelum berlaku hujan. Itu adalah kajian kami lah. Kita ada, kalau macam Selangor dia macam set ada kamera lagi. Dia boleh, kita buka website info banjir, kita boleh nampak paras air tu. Naik macam tu kan. Yang penting pelaksanaan tu Izzat. Yes. Bagaimana sesebuah kerajaan negeri ke ataupun local council ke, perbandaran ke, pihak berwajib lah melaksanakan. Dan yang satu lagi paling penting saya kira yang saya nampak agak kurang dititik beratkan adalah maintenance. Alright, kembali lagi dalam Research Podcast yang dibawakan khas oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi di bawah Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Research Podcast kita pada kali ini, seperti yang umum mengetahui, ini adalah Research Podcast yang baru pada tahun 2025. Okay, new era mungkin. Dan kita bawakan Prof. Teknologis Dr. Wardah Tahir daripada kejuruteraan, tetapi pakar dan penyelidikannya lebih kepada bidang isu banjir. Okay, so kita dah pun menceritakan ataupun berbincang tentang isu-isu mengapa ataupun punca banjir yang berlaku di Malaysia ni. Sekarang ni mungkin kita boleh berbincang ataupun melihat apakah mungkin jalan penyelesaiannya, apakah ada inisiatif ataupun inovasi penyelesaian yang dijalankan sekarang ni, Prof? Kalau kita bercerita tentang penyelesaian, memang orang kata banjir macam tak boleh selesai gitu kan. Tapi kita selalunya sebut sebagai mitigation, kita kurangkan dia punya impact tu lah, especially kan. Tetapi ada juga macam kalau tempat-tempat tertentu yang memang banjir tu boleh diselesaikan, itu boleh berlaku. Daripada segi engineeringnya, kejuteraannya kita ada, kita panggil soft approach dengan yang hard approach lah. Yang mana hard approach ni yang membina benteng, membina saliran yang mencukupi, dan juga smart tunnel is salah satu jalan penyelesaian lah. Smart tunnel ni saya kecil lah. Yalah, saya pernah baca di dada akhbar tentang kewujudan smart tunnel dan juga perasmian smart tunnel, tapi waktu tu saya tak faham kenapa diwujudkan smart tunnel tu. Saya tak tahu apa isu di sebaliknya, tapi yalah, sekarang dah besar dah tahu lah dia untuk menyalakan air kan, air limpahan daripada pertengahan bandar Kuala Lumpur tu. Kalau hujan lebat, mereka ada satu bilik kawalan yang mereka kemudian salurkan air tu ke smart tunnel. Ditutup ruang-ruang, dia ada beberapa layer smart tunnel, ditutup ruang-ruang yang boleh menyalurkan kapasiti air, sebahagian air macam tu, ikut dia punya intensity hujan lah. Kemudian disalurkan kepada detention pond dulu sebelum dilepaskan perlahan-lahan kita supaya menyelamatkan bandar Kuala Lumpur kan. Tapi sebahagian lah, macam dia tak cover semua lembangan lah, sebab dia ada lembangan-lembangan berbeza kan, tadahan yang berbeza dekat KL. Mungkin kalau tak ada smart tunnel tu, hari ini lagi teruk lah banjirnya, betul, di bandaraya Kota Raya Kuala Lumpur tu. Ya, mengikut rekod memang telah banyak juga yang event-event ataupun hujan ribut yang telah dapat dikawal lah dengan smart tunnel. Itu salah satu penyelesaian lah kita membuat struktur-struktur. Contoh macam yang perisian yang saya sebut tadi adalah satu perisian bagaimana kita nak mereka bentuk struktur yang menepati. Contoh Izzat, kalau macam sesebuah kawasan ni penggunaan tanahnya banyak ini, maka kapasiti salirannya sepatutnya banyak mana, itu boleh diukur. Kita ada rational method yang merupakan satu teknik untuk the more urbanized you are, so the surface runoff, air lebihan itu akan lebih banyak, dan air itu sepatutnya diambil kira dalam pembinaan peparitan, pembinaan kolam takungan dan sebagainya lah. So itu salah satu solusi kalau kita boleh memastikan kita punya pembangunan bandar itu mengambil kira faktor-faktor air lebihan tersebut untuk mengawal banjir. Selain daripada itu, kalau macam nanti kita cerita tentang teknik-teknik terkini secara global bagaimana mereka menangani banjir. Tapi untuk
kajian saya pula ya, kumpulan kami banyak mengkaji tentang soft engineering dalam menangani banjir, iaitu kita membuat ramalan dan amaran banjir kumpulan kami, dan saya telah bersama-sama dengan Jabatan Pengasaliran sebagai salah satu tenaga pakar mereka untuk menjadi penyelidik dalam bidang radar. Dalam Jabatan Pengasaliran mereka ada satu jabatan ataupun kita panggil PRAB, Pusat Ramalan dan Amaran Banjir, yang mana di situ mereka meletakkan amaran-amaran banjir untuk negara lah dan kita telah terlibat dalam pembangunan sistem tersebut, yang mana kumpulan kami menggunakan selain daripada untuk amaran banjir ni kan, Izzat rasa apa sepatutnya kita laksanakan untuk tahu bila kita warn earlier kan. So bagaimana kita boleh memberi amaran awal kepada masyarakat. Kalau di kawasan rumah saya sekarang ni ialah ada pembangunan, mungkinlah saya tak nak sebut lah, sebelah kawasan rumah saya pembangunan yang agak terkenal lah. So dia ada bunyi siren biasanya. Betul, siren. Betul. Tapi itu oleh developer tertentu lah. Okay, that's good. Itu satu amaran kalau air dah naik. Paras dalam sungai ataupun parit tu dah naik, dia akan bunyi siren, tapi dia beri manfaat lah kepada komuniti perumahan di sebelahnya, sebab kita pun dengar juga. So kita pun take action juga. So siren tu pun membantu juga. Kawasan saya tak dengar lah bunyi siren, tapi saya tahu ada kawasan-kawasan yang agak kritikal untuk dikawal begitu kan, sebab itu salah satu mengurangkan impak banjir. Jadi kita memberikan amaran awal kepada penduduk, okay, it's going to be emergency, get ready for evacuation and everything kan. So itu adalah kajian kami, yang mana bagi kajian saya lebih berfokuskan what if kita boleh ramalkan hujan tu earlier, 7 hari ke depan, 4 hari ke depan, hujan akan berlaku banyak ni, 3 jam sebelum berlaku hujan. Itu adalah kajian kami lah. Kami menggunakan radar, satelit untuk memberikan meramalkan hujan lebih awal daripada ianya berlaku, dan kemudiannya dia sebagai input kepada permodelan banjir. Macam contoh yang Izzat sebut tadi, kita juga ada macam orang kata apa, siren tadi. Satu lagi, kita dalam website JPS kita ada info banjir, data-data berkenaan paras air, kemudian taburan hujan not only the area but also surrounding area. So itu boleh juga membantu kepada masyarakat lah, mereka untuk boleh persediaan. Kita ada, kalau macam Selangor dia macam ada kamera lagi. Dia boleh kita buka website info banjir, kita boleh nampak paras air tu naik macam tu kan. So TTDI semua adalah nampak kamera macam mana air naik. Itu untuk mengurangkan impak banjir dengan memberi amaran. Kemudian kita ada kalau macam solusi-solusi lain, saya kira macam contoh yang kita sebut tadi, Kelantan pada timur yang mana banjir besar pula tu kan. Macam air banyak, dia bukannya urban area sangat kan. Betul. Air banyak, kemudiannya nak keluar ke sana, air laut pula ada kan. So saya rasa yang itu kes-kes begitu senario ataupun situasi yang sebegitu, sepatutnya kita ada takungan-takungan yang boleh menyimpan air, sama ada di underground, kita simpan air yang banyak tu underground, atau kalau tak boleh yang reservoir, mungkin macam kita rasa teorinya begitu, tapi mungkin diorang ada kekangan tanah, guna tanah sebagainya. Tapi sepatutnya kalau boleh air yang banyak itu kita simpan di reservoir, mungkin reservoir tersebut boleh dijadikan sumber air pada waktu kering contoh kan. Semasa banyak kita simpan, semasa kering kita boleh jadikan sebagai sumber air. Sebab dia macam semasa hujan lebat tu, air nak turun ke laut pun sudah mungkin ada halangan air pasang, jadi kena letak di pertengahan itu, sama ada reservoir ataupun kolam takungan, ataupun kalau macam di bandar mungkin letak underground macam Jepun buat, macam Singapura buat kan. Dan juga selain daripada of course dia punya saliran kena besar lah sebelum masuk ke kolam takungan. Saya kira itu salah satu cadangan inisiatif yang patut difikirkan. Walaupun saya rasa kita telah mencadangkan begitu dalam siri-siri sebelum ini dalam sesi-sesi mungkin saya pernah ada menulis dalam artikel surat khabar itu mungkin cadangan solusi, tapi
nak melakukan tu mungkin kekangan muka bumi, kekangan topografi dan pelbagai lah yang Dan saya ini rasa. mungkin dari segi sini saya nampak gap. Mungkin para pensyarah ataupun penyelidik luar sana boleh ambil ini sebagai salah satu bahan kajian. Bahan kajian, ya. Yang penting pelaksanaan tu, Izzat. Yes. Bagaimana sesebuah kerajaan negeri ke ataupun local council ke, perbandaran ke, Pihak berwajib lah melaksanakan. Dan yang satu lagi paling penting saya kira yang saya nampak agak kurang dititik beratkan adalah maintenance, penyelenggaraan. Bila dah buat satu takung, macam kata saliran tu dah macam elok, besar, cantik, ataupun kolam takungan tu dah cukup, tapi tiba-tiba banyak sampah masuk, debris, banyak sedimentation. Jadi kemendakan tu mengurangkan kapasiti ataupun block the saliran. No point lah. Semua usaha itu akan sia-sia. Jadi saya kira as much as you want to spend for the flood mitigation, we have to spend that much for the maintenance of the structure semua. Itulah saya kira. Isu penyelenggaraan ataupun maintenance ini pandangan saya lah. Kadang-kadang kita sebagai rakyat, sebagai rakyat, kita terlalu berharap pada pihak berwajib atau pihak berkuasa untuk buat penyelenggaraan. Betul. Padahal kita boleh ambil inisiatif kita sendiri di komuniti-komuniti setempat, kan, rukun tetangga, boleh buat aktiviti-aktiviti pembersihan, parit dan sebagainya. At least bukanlah terlalu mengharap pada pihak berwajib, developer, dan esok pun kita nak salahkan diorang juga, kan. Padahal mungkin kita boleh ambil inisiatif kita sendiri. Itu yang saya nampak di peringkat saya lah. Sangat bagus tu, Izzat. Sebenarnya itu yang saya harapkan, ya, Izzat sebagai anak muda juga, kan, dan juga kepada semualah sebenarnya. Kita ni berperanan lah. Everyone takes their responsibility lah. Exactly. Contoh macam nampak sampah. Of course kita first of all jangan buang sampah lah, kan, merata-rata. Sampah yang kita buang dekat atas mana tu, surface ground tu, dia akan dihanyutkan. At the end masuk longkang, masuk dekat pond ke, masuk dekat sungai tu sendiri, kan. Itu jangan buang sampah lah. Kemudiannya kita sebagai rakyat yang prihatin, ya, macam di sekeliling kita, alam sekitar kita jaga, ya. Kalau macam gotong royong yang Izzat sebut tadi, kan, kalau ada macam yang benda tu perlu dilakukan sesuatu, why not we make the initiative to do that, kan. Sebab gotong royong ni bagi saya dia memberi impact, bukan sekadar untuk membersihkan peparitan dan mengelakkan banjir, tapi kebersihan kita boleh elak daripada isu denggi, kesihatan dan sebagainya, kan. Banyak lagi sebenarnya. Itu boleh jadi pelajar kita punya aktiviti jugalah kalau ada sukarelawan. UiTM pun dah ada, kan, sudah daripada yang banjir lepas pun UiTM dah wujudkan sukarelawan UiTM sendiri. Syabas pada UiTM. Sekali sukarelawan jangan tunggu banjir lah, sukarelawan menjaga alam sekitar. Yes, sukarelawan menjaga alam sekitar. Okey, Pak Prof, kita pun dah hampir kepada segmen yang terakhir kita. Okey, soalan, tinggal 2 soalan je pun saya nak tanya. Apakah pandangan ataupun nasihat Prof kepada pihak, mungkin pihak yang terbabit, kan, pihak yang ni, dalam kita menangani ataupun mendepani isu banjir ni? Itulah, kalau Izzat sebut secara general pihak tu, mungkin ada pelbagai lah pihak, daripada mungkin daripada kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, kalangan kita sebagai orang dewasa, masyarakat, dan juga mungkin pembuat dasar keputusan, kan. Okey, kalau macam daripada kalangan anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, saya kira mereka perlu ditanamkanlah kepekaan kepada menjaga alam sekitar. Macam tadi, kan, kita nak elakkan daripada pemanasan global. The easiest thing that we can do, kita make sure keluar kelas tutup aircon, tutup kipas. Itu semua adalah carbon emission. Bila kita menggunakan fossil fuel, carbon emission yang itu akan memanaskan global, seterusnya climate change. That's the least that we can do. We make sure that we don't use electricity unnecessarily. Kita offkan to make sure semua itu adalah macam langkah mudah yang kita orang boleh buat, kan. Kemudiannya macam mahasiswa ni, bila mereka dah bergraduat ataupun mereka dah bekerja, tapi juga pengamal industri semasa mereka melakukan pembangunan, pembangunan bandar, mereka membuat rekaan, ataupun reka bentuk dan sebagainya, mereka kena peka dengan kesan kepada alam sekitar lah, ya. Contoh macam saya sebut tadi, sekiranya ada pembangunan baharu, jangan dilupakan impaknya kepada sekelilingnya, kan. Kalau nak buat penggondolan bukit tanah, kan, kalau kat Shah Alam ni lalu dekat Setia Alam tu, kan, memang dah gondol, kan. Apakah kesan-kesan itu?
kepada alam sekitar. Sedangkan kehijauan itu adalah merupakan satu penampan banjir juga, mereka menyerap. Mungkin kita boleh dengan pembangunan tu, bukanlah kita nak menghalang pembangunan, tetapi mungkin dia lebih hijau, pembangunan hijau, yang mana mungkin di dalam sebuah pembangunan akan ada rain gardennya, akan ada hijaunya kekal, dan juga disepadukan dengan keseluruhan kawasan-kawasan lain, yang mana air daripada situ saluran dia bagaimana, detention dia bagaimana. Itu untuk inilah kita punya pengamal industri kan. Manakala untuk kita punya yang berwajib tu, kita mungkin melihat kepada pelaksanaan lah. Kalau macam contoh macam developer tu tak follow kan, what they are supposed to do kan, dia kita kena melaksanakan, memperkuatkan polisi dan perundangan kan. Betul kan? Sebab kadang developer saya faham mereka mungkin melihat isu pembangunan ni dari segi keuntungan sahaja, tetapi tidak melihat dari segi keselamatan, skop mereka sahaja mungkin. Mungkin pihak terbabit ataupun pihak berwajib ni perlu melihatlah secara menyeluruh. Dan juga sebuah pembangunan ni saya fikir dia kena ada banyak pakar dan aspeknya, mungkin pelibatan daripada perancangan bandar tu sendiri kan. Saya rasa itu penting lah. Malah baru-baru ini kalau kita lihat teknologi terkini yang negara lain sedang laksanakan, mereka membuat konsep sponge city kan. Sponge city saya ada terbaca pun. Dia macam air tu boleh menyerap air. Pelbagai lah komponen-komponen kan. Saya kira macam Putrajaya macam ada mirip sponge city, tetapi mungkin penyelenggaraan tu sebab baru-baru banjir juga kan. Macam mana keberkesanan tu lah. Mungkin kita boleh laksanakan dengan lebih banyak lah konsep sponge city tu kan. Itulah, kita pun perlu melihat juga keadaan di luar negara, teknologi, apakah inovasi yang mereka lakukan. Mungkin teknologi ataupun inovasi itu bersesuaian untuk diadakan di Malaysia kan. Sebenarnya banyak lagi kajian yang boleh dilakukan, yang boleh membantu rakyat terutamanya komuniti untuk mendepani masalah isu banjir ni. Dan saya dengar tadi Prof ada katakan kalau nak tahu pasal info banjir boleh layari website JPS. Kita tap saja dekat website tu info banjir. Dia akan keluar, setiap negeri ada. Tapi yang Selangor, yang saya selalu lihat sebab kawasan kita kat Selangor, kita ada kamera untuk sungai-sungai tertentu. Boleh nampak lah dia punya kadar air naik dan sebagainya. Itu satu amaran awal ataupun peringatan awal lah. Kalau area kita kena, kita boleh. Lagi satu Izzat, kita sekarang kan macam sebutnya dia hujung jari, betul. Banyak apps yang dikeluarkan daripada jabatan-jabatan tersebut untuk membantu kita berkenaan dengan amaran banjir lah. Kena ada awareness kepada rakyat lah untuk tahu di mana nak cari informasi yang betul. Yang ni kita ada JPS dan juga aplikasi-aplikasinya. Map Malaysia dan sebagainya. Kalau saya sendiri, kalau di aplikasi X tu, saya ikut meteorologi Malaysia. Saya nak tahu hujan. Betul. Mungkin lepas ni saya boleh tengok lah kot JPS kan, pasal banjir dan sebagainya. Radar dan satelit semua menggambarkan hujan di mana tumpukan hujan. Sebab kalau kita ukur hujan dekat satu tolok tu, dia cover just area yang terdekat kan. Tapi kalau radar kita boleh nampak dia punya kawasan ini di mana hujan lebat kan. Itu kajian saya lah. Itu dekat Map Malaysia ada, dia punya image dia macam updated selalu dengan nowcast dia semua. And then kita ada satellite pun ada dekat Map Malaysia punya website. Yang itu kita boleh nampak hujan nak datang kan dekat area kita macam tu. So kita ada awareness yang lebih awal lah kan, persediaan kita untuk menghadapi banjir tu, dan kita boleh mengurangi risiko keselamatan kita sendirilah insya-Allah. Selain daripada permodelan banjir itulah, itu adalah hujan nak datang. Tapi bila dah sampai kepada kawasan tadahan kita boleh juga buat permodelan macam saya sebut tadi, contoh yang saya buat dekat Birmingham, kita modelkan Shah Alam macam mana kalau air masuk, hujan masuk ke Shah Alam, bagaimana aliran dia, bagaimana dia inundating the area. Itu semua kita boleh modelkan, simulasi. Jadi kita boleh tahu area-area mana yang kritikal untuk kita jaga dan sebagainya. Baik Prof, Alhamdulillah saya rasa kita telah pun conclude sebab ada dua soalan sebab tapi Prof telah menjawab kedua-duanya kan secara komuniti dan sebagainya. Dan tadi pun kita telah pun katakan
isu banjir ni, cara penyelesaiannya adalah dengan usaha sama pelbagai pihak. Betul. Kita di universiti, kita mungkin boleh buat kajian dan memberi kepada pihak berwajib untuk lakukan sesuatu dan sebagainya. Dan isu ni juga macam Prof pun telah bekerjasama sebelum ni projek-projek dengan JPS dan juga kalau kepakarannya dengan pengkomputeran, ya, kan? Kita gabungkan untuk hasilkan satu teknologi yang baru. Dan bagi saya, sebab saya daripada KPSK Prof, so saya rasa KPSK orang ataupun warga KPSK juga boleh membantu dalam menyebarkan apa orang cakap awareness. Kan aplikasi kalau yang seni digital boleh mewujudkan aplikasi yang UI UX untuk pengguna, kesedaran kepada rakyat dan sebagainya untuk lebih lihat pada JPS, lihat pada amaran-amaran yang boleh membantu kita. Design, bantu kami dalam designing. Betul. Kalau macam terlalu memikirkan pendapatan bajet, mungkin tidak ada estetiknya. Mungkin di situ boleh digabungkan. Betul. Ini yang saya nampak lah. Kan sebenarnya banyak usaha sama yang kita boleh laksanakan dalam mendepani isu banjir ni. Isu semua pihak kan. Betul. Sebab at the end of the day, kita juga yang hidup kat muka bumi ni. Kan kita juga yang berada di kejiranan yang sama. Kan. Dan untuk penutup ni Prof, saya rasa saya mungkin boleh menutupkan dengan sedikit ayat Quran. Saya kurang ingatlah surah atau ayat berapa, tapi Allah pernah mengatakan kebinasaan atau kehancuran di dunia ini berlaku atas sebab tangan manusia itu sendiri. Jadi oleh sebab itu kita mengambil sedikit iktibar dan ibrahnya. Mungkin kita boleh bersama-sama dengan inisiatif individu sendiri kan untuk laksanakanlah apa yang sepatutnya menjaga alam sekitar, kebersihan dan sebagainya. Betul Prof? Kita pun khalifah di muka bumi ini, sangat betul Izzat punya petikan ayat Quran tadi, dan kita juga perlu menjaganya lah Izzat dengan kita tidak harus meneruskan kemusnahan itu. Kita patut mengembalikan dan sustain betul. Baik Prof, terima kasih banyak-banyak. Sekian sahaja untuk Research Podcast kita untuk volume yang pertama bagi tahun 2025 ini. Sangat besar maknanya bagi saya dan banyak juga input dan juga pandangan yang saya dah faham sekarang ni tentang isu banjir. Walaupun Prof hanya menceritakan tentang apa tadi, soft punya approach kan. Dia ada lagi yang hard approach. Mungkin ada pakar-pakar ni kita boleh jemput lagi lepas ni kan untuk kalau kita nak berbicarakan khusus tentang isu banjir ni. Macam tak boleh nak cakap semua. Macam tak boleh nak cakap semua. Ini adalah surface-nya sahaja. Tapi Prof juga dah membuka ruang-ruang terhadap gap research yang kita, mungkin warga UiTM boleh buat kajian selebihnya. Kan tadi. Baik Prof, itu saja. Terima kasih kerana sudi luangkan masa, carikan waktu untuk kami di JPI ni. Saya faham Prof agak sibuk berada di akademik kan. Sebab sekarang pun kalau umum mengetahui siapa pensyarah tu sedang sibuk lah dalam mesyuarat validasi mesyuarat jan dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak Prof. Kami hargai kehadiran Prof dan juga your punya sharing thought and knowledge terhadap isu banjir ni. Jadi dengan itu kita akan akhiri Research Podcast kita dan juga kita akan bertemu pada Research Podcast yang lain dengan isu yang mungkin research yang lain juga kita akan bangkitkan. So selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mendengarkan podcast ini. Research Podcast ini dibawakan oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Sila ikuti perkembangan dan info terkini tentang penyelidikan dan inovasi UiTM di kesemua platform media sosial kami, terutama di Facebook Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM dan juga Instagram kami JPI_UiTM. Dan jangan lupa untuk menekan butang subscribe YouTube JPI UiTM serta menekan butang loceng bagi mengikuti kesemua video terbaru termasuklah Research Podcast ini. Terima kasih dan teruskan mengikuti perkembangan terbaru Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM.